Jalan-jalan ke Korea Part 1. Okey geng, hari ini bermulalah misi aku ke negara Oppa. Percutian kali ini dibawakan oleh Tripo, ejen travel trusted di Sabah. Flight dari KKIA pukul 10.50 malam. Dalam flight aku cuba tidur, tapi tak boleh. Kepala aku sibuk fikir, nanti immigration Korea tanya apa ya? Sebab orang cakap immigration dekat sana strict gila. Tapi nasib baik aku dah siap semua dokumen, itinerary, hotel dan surat tunjuk yang aku ni betul-betul datang melancong, bukan nak jadi trainee K-pop. Sampai Korea sekitar jam 5 pagi waktu di sana. Beza sejam je dari Malaysia, tapi bila buka pintu kapal tu, udara dia macam aircon 16 darjah Celsius terus tampar muka aku. Sejuk dia lain macam weh. Disambut oleh travel agent kami, Miss Sus. Orangnya ceria, semangat, siap senyum pukul 5 pagi. Lepas tu dia terus bawa kami pergi sarapan dulu. Restoran tu macam pit stop untuk pelancong. Makanan pagi dia simple tapi sedap. Atau mungkin aku yang lapar sangat. Lepas kenyang kami terus ke Skywalk. Tempat ni padu gila, jalan atas kaca. Bawah tu laut biru membentang. Masa mula-mula pijak tu gaya weh, tapi buat-buat steady sebab orang sebelah tengah selfie. Dekat sini kau boleh nampak betapa lawa alam dia dan betapa lemahnya lutut aku. Lepas tu kami singgah makan tengah hari dekat satu restoran yang pernah Datuk Siti Nurhaliza makan. Tak tipu weh, rasa dia memang level Datuk approve. Dan bestnya, tempat tu ada jual banyak produk halal buatan Korea, dari sos sampai lek ramen. Aku siap borong sebab takut nanti craving masa balik hotel. Jadi itulah hari pertama dari KKIA ke bumi Korea. Baru separuh hari tapi pengalaman dia ada macam seminggu. Sambung nanti dekat part 2 sebab banyak lagi tempat gila cantik aku nak tunjuk. Stay tune geng, adventure baru nak mula.